Setelah kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2017, akhirnya selepas 9 tahun, penganjuran Formula 1 kembali semula dekat Malaysia yang dijangka akan berlaku pada 2 hingga 4 Oktober ini. Tapi mesti ramai yang keliru. Kenapa macam tiba-tiba je Formula 1 nak ada dekat Malaysia balik ni? Kenapa Bahrain nak sponsor dan apa manfaat yang Malaysia raih di sebalik pelaksanaan ini? Ini kerana Bahrain sepatutnya yang melaksanakan perlumbaan Formula 1 tersebut. Tapi seperti yang saya sebut, disebabkan ketidaktentuan Asia Barat dan untuk mengelakkan konflik tersebut menjejaskan permulaan Formula 1, maka Malaysia lah jadi penyelamat Bahrain. Disebabkan itulah kenapa Bahrain yang jadi sponsor utama dan juga perlumbaan ini dinamakan sebagai Bahrain Grand Prix, tetapi dilaksanakan di Lintas Sepang. Jadi apa manfaat untuk Malaysia? Manfaatnya adalah ekonomi domestik kita akan meraih keuntungan di sebalik penganjuran Formula 1. Antaranya sektor penerbangan, pengangkutan serta bahagian penginapan seperti hotel dan inap biasa akan lebih rancak dan benda ni akan memberi pulangan yang lebih lumayan juga kepada PKS, khususnya penjualan minuman dan makanan. Untuk pengetahuan semua, kenapa Malaysia stop menganjurkan Formula 1 ni adalah disebabkan kos pembiayaan kontrak penganjurannya yang sangat tinggi. Bayangkan kontrak antara 3 hingga 5 tahun menuntut Malaysia membayar sekitar 1.5 bilion ringgit Malaysia dan itu merangkumi 300 juta ringgit Malaysia setahun. Sangat tak berbaloi. Sebab apa? Berdasarkan penjualan tiket, hanya sehingga 60% jualan je direkodkan. Benda tu tak memberi pulangan semula kepada Malaysia. Ini termasuklah kos penyelenggaraan untuk Lintas Sepang tu sendiri sekitar 10 juta ringgit Malaysia. Tetapi disebabkan dengan kerjasama Bahrain ni, benda ni memberi pulangan secara langsung kepada Malaysia dengan anggaran sehingga 350 juta ringgit Malaysia. Itu baru Formula 1. Oktober ni banyak lagi aktiviti dan sukan antarabangsa akan dilaksanakan di Malaysia. Antaranya adalah MotoGP Sepang, Litua di Langkawi, Intech 2026, Sarawak Dragon Boat 2026 dan Standard Chartered Marathon. Semua ni secara tak langsung bakal menjadikan Malaysia sebagai hub utama tumpuan aktiviti antarabangsa sepanjang Oktober ini.